Sekarang mungkin korang rasa wanita ini nampak hodoh, tapi bila habis dengar kisah dia, mungkin pandangan korang akan berubah. Mary Ann Webster ialah wanita biasa yang bekerja sebagai jururawat, ada suami dan mempunyai 4 orang anak. Tapi bila umur dia masuk 32 tahun, dia disahkan mengidap akromegali, satu penyakit yang menyebabkan otot dan tulang membesar secara berlebihan sampai wajah dan tubuh dia makin lama makin berubah. Beberapa tahun selepas itu, suami dia pula meninggal dunia secara tiba-tiba. Pada masa yang sama, dia dibuang kerja hanya sebab rupa dia yang hodoh. Jadi sebagai ibu tunggal yang miskin dengan 4 orang anak, dia tahu dia kena cari cara untuk teruskan hidup. Disebabkan keadaan dia cuma satu cara je yang dia nampak. Jadi dia daftarkan diri sendiri dalam pertandingan wanita paling hodoh di dunia dan dia mendapat tempat pertama serta memenangi wang tunai. Walaupun terlalu banyak artikel kejam ditulis tentang dia tetap bersabar dan sertai persembahan di sarkas pula. Sepanjang hidupnya dia dibayar untuk diketawakan dan dipanggil orang pelik. Kerja itu buatkan dia sentiasa dalam kesakitan, tapi demi membesarkan anak-anaknya, dia kekal tabah sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan miskin dan menderita. Komen pandangan korang.